Disebabkan hari Sabtu nak raya, hari ni aku nak bakar lemang. Nak bakar lemang ni proses dia panjang tau. Pertama yang aku nak buat, aku nak cari buluh lemang dulu. Buluh lemang ni boleh je beli, tapi dah ada pokok ni. Tapi pokok ni bukan aku punya, ni pokok jiran. Tapi aku dah bagi tahu lah, dia siap-siap nak ambil buluh lemang ni. Buluh ni kita orang potong siap-siap dia punya panjang. Tapi tak semua sama lah panjang dia. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi tak apalah, untuk makan sendiri. Tengok si Mat buat kerja laju kan. Pro kan potong tu, macam tak puasa kan. Yang ni semua dah siap potong. Kita orang target nak bakar dalam 60-50 batang macam tu. So next, lepas dah ambil buluh tu, kenalah basuh. Step kedua, kita kena basuh buluh tu sebab ada habuk-habuk sikit masa potong tadi. Itu kita basuh pulut pula. Yang pulut ni aku pakai pulut susu. Yang ni aku pakai 10 kilo, tapi sebenarnya tak cukup. Aku ada tambah lagi 5 kilo. So untuk 60 batang total pakai 15 kilo. Step seterusnya, masukkan daun pisang dalam buluh pula. Ini aku tengok video orang macam mana nak masukkan daun tu kat dalam buluh. Tapi alhamdulillah okey. Ngam. Yang aku masukkan ni tak semua okey pun sebenarnya. Dia yang ngam-ngam masuk cantik, ada yang koyak. Koyak jugalah aku masukkan daun pisang ni sebenarnya, tapi okey lah, alhamdulillah jadi. Lupa pula, lepas basuh pulut tu kita rendam sekejap, tapi tak lama, dalam sejam macam tu je. Lepas tu tapis, and then start lah masukkan pulut ni kat dalam buluh tu. Yang ni jorang buat, aku tak buat. Sebab aku kan dah masukkan daun tadi, jorang lah pula masukkan pulut ni. Jadi kita orang ni sebenarnya dah bagi-bagi kerja. Macam aku cari buluh dengan pulut. Lepas tu jorang prepare tempat nak bakar ni dengan cari kayu api sekali. Lepas dah masukkan pulut tu, start lah nak masukkan santan pula. Santan ni tak adalah aku beli daripada kelapa nak parut, tak ada. Aku beli terus santan dekat kedai Aceh, senang. Yang santan ni aku dah letak garam, tapi aku lupa pula nak record. So masukkan satu-satu santan tu kat dalam dia punya buluh. Lepas siap letak santan tu, kita nak start lah bakar. Sebenarnya nak buat kiri kanan tau, tapi salah pula setting. So kita orang buat sebelah. Jalan sejam macam tu je dah start dah mendidih. Tengok ada buih-buih tu, kira mendidih lah tu. Tengok je tengah buat apa. Yang ini nak preparation untuk berbuka. Benda ada api kan, lelaki kan suka main api. Kita orang bakar lah ni, apa ni nama ikan keli. Tengok ni, siap jahit tau dia punya daun pisang. Kok ikan kelinya lari. So membekalkan ikan keli tu dengan ada rendang mak mertua abang aku tu masak. Kita orang buka lah sama-sama. Lepas tu sambung balik bakar. Bakar lemang ni dia punya yang tak best, dia asap dia tu. Kalau kena mata cakap kau pedih. Member malam-malam pakai spek kita tengok ni. So dalam masa 2 jam macam tu dia dah start dah ada yang masak. Macam ni lah kalau dia dah masak. Tapi kadang-kadang aku bakar ada juga yang tak masak kat dalam. Tapi sekarang ni kita cerai dulu, tengok satu dah masak ke belum. Selalunya kalau satu dah masak, semua tu kira dah masak lah tu. Cuma ada yang berair sikit-sikit lah macam tu. So yang ni alhamdulillah dah masak. Lemang ni best dia makan masa panas. Memang panas-panas tu biar melecur. Biar je. Benda kalau ada lemang tak rendang memang tak kena. So kita makan sekali dengan rendang. Tapi lemang ni kita orang share-share je. Sebenarnya 5 orang, kita orang bahagi 5. Seorang dapat 10 batang macam tu. So itu je lah untuk hari ni. Aku nak makan lemang ni kejap. Selamat mencuba.